Okay, Assalamualaikum selamat petang semua sahabat-sahabat semua. Okay, hari ni hari yang pertama kita berpuasa di Surau Muhajirin hari ni. Okay, aktiviti macam biasa sepenuh Ramadan ni. Okay, kita bersama dengan Abang Syukur ada. Okay, Ajinan ada. Dan juga Pak Amin lah. Macam biasa hari yang dapur akan bertugas untuk preparation berbuka puasa lah. Okay, aktiviti macam biasa. Kita akan tolong sikit sebanyak. Alright. Petang redup Macam biasa ni kita tarik kita kakao punya. Kalau anda nak bersedekah susu dan juga susu, tak kisahlah susu brand apa, macam ni susu manis, pekat manis dan juga teh. Kalau anda nak sedekah teh, okey, ni yang kita gunakan di surau ni ada dua jenis teh. Yang ni teh bocah harimau, okey, yang ni kita nak. Dan satu lagi hijau lagi ya. teh tarik macam ni. Kalau anda nak sedekah, ni barang memang. Okey, barang lain gua tak mahu. Mr. Bago. Sini tak berjalan. Kalau punca tu. Dia biasa orang beriman je lain. Okey, Pak Amir dah potong dia punya kulit. Nanti kita akan proses menjadi bahan makanan. Itu epak lah Bang Syukur mana? Duduk ni. Bau masak dia dah. Okey, kita potong. Mantap, kita gunakan pisau baru. Langit pun berseri, angin lembut menyapa hati. Langkah kaki menuju surau, rindu lama kembali bertaut. Sejadah dibentang satu persatu, salam diberi Tak dulu. Mikat apa tak Tutup. penuh syadu. Wajah ceria saudara seiman, Ramadan hadir membawa iman. Bunyi pinggan mula tersusun, harum juadah memenuhi ruang. Gelak tawa jadi peneman, menunggu azan penuh. Wah, tak lebih nak berkuah ya. Rumah. Harapan Ramadan pertama di Surau Al-Muhajirin, hati tenang jiwa pun. Apa dia tu? Telur 3 buah. Ni kita hantar kapal dulu. Dekat siapa dah? Angkat tengok. Okey. Dia hantar ni. Ada tak tahu. Semua total kalau ikut tadi dalam 125 plastik. Dia dah ambil apa? Betul. Buat tadi sebelah ekor. Dua terus. Sebelah ekor betul-betul. Terus 32 kan? Dingin bersama kita Oh, Wayen Santiago. berkongsi rezeki dalam syukur pada Ilahi. Kurma dan air jadi Poho. Dari Amal Tim. Okey. Ni dari Amal Tim Kita makan apa tak dia? Tak dia buat macam dia. Dia hantar tu sini. Nak potong ke apa? Betul lah. Masuk. Lama lagi kan? Boleh nak kan? Oh, dah. Boleh. Ya, kalau kata boleh. Oh, ni. Ini punya apa? 2 keping. Simpan atas apa ya?
saksi ukhuwah terjalin takkan terhenti. Saat azan memanggil pulang, air mata jatuh penuh tenang. Anak kecil berlari riang, menolong apa yang termampu dilakukan. Tangan tua terus berbakti, memasak dengan penuh kasih. Dari dapur hingga ke halaman, semua hadir tanpa perbezaan. Yang jauh terasa dekat, kerana ramalan menyatukan umat. Detik waktu makin hampir, semua duduk menunduk zikir. Doa dipanjat penuh harapan. Buka. Buka bang. Tak setepi ni boleh. Saya ambil. Dan. Okey, menu kita hari ni ayam masak kurma yang betul nasi warna warna kuning. Oh, nasi cantik. Nasi cantik. Okey. Mai. Ada tu sambal belacan dan juga buah-buahan. Kakak. Okey, kita ada buah. Kita ada buah tembikai dan juga kopok serta kurma macam biasa, dan serta air. Ini air sirap Amerika dengan teh tarik. Ampunan Tuhan jadi tujuan. Ramalan pertama di surau Al-Muhajirin, hati tenang jiwa pun dingin. Bersama kita berkongsi rezeki dalam syukur pada Ilahi. Kurma dan air jadi saksi ukhuwah terjalin. Waktu menanti berbuka puasa, kita bersama Abang Pago. Mai lagi. Kahwin dengan ada yang mengefek sudu tak ada. Lepas tu? Memang nak suruh dia mengambil. Kawan Mudah. Bilal ni. Takkan terhenti saat azan memanggil pulang, air mata jatuh penuh tenang. Okay, ini antara sahabat-sahabat yang berbuka puasa di Surau Muhajirin. Mengisi kita alhamdulillah sehingga hari ini berbuka puasa. Hari pertama alhamdulillah. Mantap.